5 negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Hari ini jom kita tengok negara manakah yang mempunyai kawasan yang paling kecil di Asia Tenggara. Di tempat yang kelima adalah negara Laos, hanya mempunyai kawasan seluas 236,800 square kilometer. Negara ini dahulunya sangat besar semasa pemerintahan Empire Lanzang, tetapi setelah penaklukan yang dilakukan oleh empire-empire yang berdekatan dengan negara ini mempunyai kawasan yang sangat kecil selepas itu. Di tempat yang keempat, negara yang paling kecil di Asia Tenggara adalah negara Cambodia. Sama seperti negara Laos, negara ini juga mempunyai kawasan yang dahulunya besar, selepas itu kehilangan kawasan-kawasan tersebut kepada empire-empire yang berdekatan dengan empire negara tersebut. Negara Cambodia pada hari ini hanya mempunyai kawasan seluas 181,035 square kilometer. Di tempat yang ketiga, negara yang paling kecil di Asia Tenggara adalah negara Timur Leste. Negara yang dahulunya merupakan kawasan tanah jajahan empire Portugis, mempunyai kawasan seluas 14,874 square kilometer. Negara ini dahulunya ditakluki oleh Kerajaan Indonesia pada tahun 1975, kemudian diberikan kemerdekaan pada tahun 2002. Di tempat yang kedua, negara yang paling kecil di Asia Tenggara adalah negara Brunei yang hanya mempunyai kawasan seluas 5,765 square kilometer. Negara ini dahulunya mempunyai empire yang sangat besar, dikenali sebagai Empire Brunei, yang mempunyai kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Namun setelah pada abad yang ke-19, kawasan di Sabah diberikan kepada Kesultanan Sulu, dan kemudiannya syarikat Borneo Utara British mengambil alih Sabah, dan kemudiannya Sarawak diberikan kepada James Brooke. Dan akhir sekali negara Brunei menjadi negara protectorate bagi Empire British, kemudian diberikan kemerdekaan pada tahun 1984. Di tempat yang pertama ini adalah negara yang berlainan sikit daripada negara-negara yang berada di dalam senarai ini. Negara ini setelah mendapat kemerdekaan telah pun meluaskan kawasannya melalui proses menambak laut. Yes, ini adalah negara Singapura yang buat masa sekarang mempunyai kawasan seluas 734 square kilometer. Pada awal kemerdekaan negara ini hanya mempunyai kawasan yang lagi kecil, tapi setelah kemerdekaannya ianya telah pun meluaskan kawasannya sebesar 25%. Ini adalah 5 negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya.